Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome to the Rugby Syndicate Podcast bersama saya Besar, Shah dan Rod, dan juga tetamu khas kita pada hari ini dalam episod number 3 musim pertama. Jadi sebelum kita move in deeper dengan our guest today, I would like to take this opportunity to thank our viewers lah yang banyak bagi feedback, comment and suggestion. One of it is dia orang kata tak selesa nampak kaki bawah meja, so hence the setup today lah. Tak ada meja. So, yang close to heart, dia kata kursi tu nampak kecil sangat untuk besar, dia kata. Nampak tak selesa kan. So thank you lah to our production team, kerana ni take that feedback very positive. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita introduce our tetamu for today lah, Encik Muhammad Mazuri, ataupun kita panggil Abang Kobau lah. Welcome bang, welcome. So welcome to Rugby Syndicate Podcast. Aku bagi a little bit of background sikit lah. Kita kena bagi grand entrance sikit lah. Kita intro betul-betul. So Mazuri Salihuddin, nama penuh betul Mazuri Salihuddin lah. Mazuri Salihuddin. So masa aku dululah rugby media tersohor dulu. Rugby media tersohor dulu. So masa tu we work closely. We have a lot of debates probably in the past. We had a lot of differences. Aku ada banyak kali, apa benda dia Kobau ni? Dan mungkin dia pun ada, apa benda Rod ni? Ada, aku rasa banyak kali lah. But I think reflecting back towards all those times, aku rasa I think we had a good time working with each other or against each other pun juga. But probably I think it was healthy. It was very healthy lah. Benda tu semua very healthy. And aku rasa I think we have to give credit to Kobau juga lah. Kobau was the first GM bukan. Ada Nabil lagi dulu. Nabil, ya, okay. So Kobau masa tu daripada development officer dinaikkan jadi GM. Sebelum GM, head coach national team. Masa tu aku tolong jadi scrum coach. Wah, kena ambil kredit sikit. Kena beritahu. But yeah, so resume Kobau ni memang nothing short of to me I'm very amazed daripada dulu jadi player, national player, lepas tu champion Piala Agong berapa kali lah dengan Negeri Sembilan, lepas tu Jonah Jones lagi champion dengan apa segala makna ini tournament yang dia champion. So been there done that. He can say he's been there, he's done that. So aku rasa dia orang terbaik untuk sembang apa kita nak sembang malam ni lah. Sembang kari malam ni. So yeah, Kobau, thank you very much for being with us. Thank you very much meluangkan masa. Tadi tunggu lama, sorry aku lambat sikit. Aku rasa kita very happy to have you here. Untuk nombor satu, to get your view lah sebagai mantan GM. You've been there lama juga kan. Berapa tahun tu, masa zaman arwah Datuk Amiruddin MB, Datuk Syahrul Zaman Syahaya. You serve 2 presidents lah kan. Betul. And masa tu I would say it was bukan nak cakap now it's not glory anymore. Masa tu I would say it was the olden glory days juga. I think reflecting on the past 15 years, what has happened kan. Kita memang kalau kita tengok chart memang menaik macam tu lah. Start daripada of course we had our moments lah yang kena dengan Filipina 80. Kena dengan Filipina 80, lepas tu turun, lepas tu kita naik balik, kalahkan Qatar, kalahkan all these teams, naik ke Premier Division. You were there. You were you were the GM. Boleh reflect sikit tak all those times, and now you are still getting involved with rugby tapi through your employer, current employer Bank Muamalat. Boleh reflect sikit tak? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thank you very much Rugby Syndicate sebab sudi menjemput lah pada rancangan hari ni. Berbalik pada topik yang kita nak bincangkan ni, macam mana perjalanan rugby masa zaman saya jadi GM. So ada banyak perkara yang kadang-kadang bila saya fikir balik saya senyum seorang-seorang. Kadang bila fikir balik rasa frust pun ada. Kadang bila fikir balik rasa happy pun ada. Macam contoh lah, dulu saya first jadi GM tahun 2014. Masa tu Datuk Amir panggil saya, dia kata, Hang boleh tak jadi GM?
Terus dia cakap, betul ke ni Datuk? Itu memang dia tu. Itu memang dia. Betul. Masa tu pun perbincangan tu berlaku sekali dengan ada satu wakil daripada World Rugby lah. Matthew nama dia. Matt. So ada Matt sekali. So dia yang oversee macam Malaysia ni macam mana nak grow rugby in Malaysia. So dia advise Mario untuk adakan jawatan GM ni lah. So cakap Datuk Amir, okay Datuk, I'll try my best, I'll take that challenge lah. So masa tu image Mario ni di kalangan peminat rugby tu tak berapa cantik. Tak berapa cantik, meaning that ramai orang duk condemn macam sekarang lah. Ariza by comments. Ramai complain, condemn. So masa tu kita punya ranking pun 70 something, 69, 70 macam tu lah. Yep. So banyak perkara yang saya tengok dalam ni ada potential, tapi kita kena plan dan kita kena buat betul-betul supaya dia mencapai apa yang kita nak. What's our target in next 3 years, 5 years, 10 years. So first masa tu saya buat, kita tengok kita punya resources yang kita ada. Berapa ramai player yang kita ada, berapa ramai coach yang kita ada, berapa ramai match officials dan berapa ramai educator. Yang ni part ni paling best, part educator. Masa tu 2014 ada 3 orang je educator dalam Malaysia ni. Bukan 3, 4. Pak Hitam, Cikgu Hamid, Mak Rat dengan Afendi Nordin. Pak Hitam tu pun baru kan? Ya. Masa tu baru je. So 4 orang ni. Bayangkan 4 orang ni je yang running around across Malaysia untuk bagi course untuk train coach-coach baru bagi level 1 dan sebagainya. So saya rasa benda tu tak cukup. So kalau kita nak grow rugby ni, kita kena first educator kena ramai. So fast forward by 2017 kita ada 20 lebih educator di Malaysia. Dan some of our educators dia juga jadi national coach. So macam mana benda ni dapat merubah landscape rugby Malaysia ni. So bila educator ni jadi coach, dia menggunakan ilmu dia tu untuk train team, dan masa tu kita dapat tengok peningkatan national team tu naik daripada tangga 70, 69 jadi 54 at one point. 40 something tu 49 at one point 49. So sampaikan, I think the best years was in 2017 lah. In 2017 tu World Rugby organized the first ever World Rugby Training and Education Conference luar UK. Dia buat kat KL. Just untuk Malaysia share macam mana kita build our workforce ni in terms of educator, dan bila numbers of educator grow dan kita punya national performance pun meningkat. Tu ramai tak tahu tu. Ramai tak tahu. Ramai tak tahu ya. Masa tu the whole nation ada kat KL 2017. New Zealand datang, Australia datang, England, semualah, Japan, Korea, semua ada. So kita buat dekat Holiday Villa, tak salah saya, Subang kot. Lepas tu masa tu lah yang saya dengar bila Jepun present dia punya target pula in the next 10 years or 15 years, dia tak nak pakai jurulatih luar. Dia nak develop dia punya own coach. Tu sekarang ni kita tengok Japan pun dah tak banyak lah coach-coach luar. So dia memang tu plan dia daripada 2017 tu. So tak ramai yang tahu benda ni. And 2017 tu pula masa tu kita menang SEA Games. Yep. Memang itu rasanya yang paling best lah. Lepas tu masa tu juga kita menang Division 1. Ya, promoted untuk naik ke Premier. Tahun tu. Kat Ipoh. Dan kita punya Mario punya perspektif di mata komuniti rugby ni pun dah naik. Sebab masa tu saya ada post dekat Facebook, saya minta siapa-siapa yang nak support rugby Malaysia ni tunjukkan solidarity by tukar logo bunga raya. Betul. So ramai yang tukar masa tu. I feel very proud lah. And then last but not least, satu kita punya achievement is the program Get Into Rugby tu. Get Into Rugby tu, dia punya initiative tu started by World Rugby towards World Cup 2019. Dia nak 1 million new player
rugby. By 2019 tu ada 1 juta orang baru main rugby. So kita dapatlah sikit fund grant untuk run program tu, dan first year tu dia bagi kita KPI 5,000 orang untuk involve. So dia very systematic lah dia punya program ni, sebab dia bagi apps, so dia bagi kits, dan kita panggil volunteer dan run that program lah towards sekolah-sekolah, especially sekolah yang tak pernah main rugby. Tapi kita akan pilih satu tempat di mana ada 2-3 lagi sekolah keliling dia, so kita boleh jumpa tengah-tengah dan kita run that program. Lepas tu kita tinggalkan kids tu dengan orang, supaya bila kita balik dia boleh run on their own, guna apps yang World Rugby dah produce tu. So that's why kita tengok sekarang, I think one of the reason why kita tengok banyak sekolah bukan asrama main rugby mungkin sebab itulah kot. Betul. Sekolah harian. Started what? 2013 betul tak? Ya. 2013. Yeah. Aku ingat masa tu. Masa tu 2013 Asia Rugby punya educator Dino Herewini, dia ni coach aku dulu kat RSC. So dia kata, Rod, nak minta tolong, kau boleh tolong tak organize rugby klinik dekat Strata Malaysia. So dia dengan Easy ni Ismail Kadir daripada Singapura datang. Lepas tu yang daripada Malaysia, wakil dia adalah Kobau dengan Ujang. So dia berempat ni travel lah. Bukanlah Strata Malaysia, masa tu pergi Star Ipoh, lepas tu pergi Kedah, lepas tu ada pergi dah a few sekolah. Yang aku tak boleh lupa dia apa, Easy hantar video kat aku pasal nak set up A-board, pop-up banner. Pop-up banner. Pop-up banner. Masa tu Kobau nak install banner ni. Punyalah puas lah 3-4 minit. Dia dengan Ujang. Easy bawa keluar satu, dia balik campak je buka. Aku tak lupa. Ingat. So yeah, that was one of the memories yang aku boleh cakap aku dah organize, okay? Rugby clinic. So yeah. And I think that time masa tu of course there was a lot of limitations. Macam kau cakap Ria, apa ada educator ada 4 orang je. Lepas tu sekarang dah naik sampai ke 20 plus. Sekarang 50 dah. 50. All strengths lah. So okay, of course that was the hard work that you guys have done lah. You together with I think your team was what, Raimi masa tu kan. Raimi and a few others that I know lah. And apa tu, of course and they did it with a lot of with very minimal resources, kan, duit. But macam mana korang with that minimal resources korang manage to pull through? Every time macam kita sembang tadi lah sebelum kita record kan. Masa tu kita ada NICC, kita ada Super League, lepas tu kita ada Piala Agung. 3 major tournaments in a calendar year. Macam mana we manage to pull that? And aku rasa at that time kita punya national team punya strength pun kita boleh nampak through this tournament developments lah. Apa tu, game time semua dia dapat daripada all these tournaments. So how did we pull through lah masa tu? Dia senang je. Macam contohnya kalau kita nak travel from one point to another point, kalau kita tak ada duit banyak, kita tak boleh nak beli Mercedes, kita beli je lah kancil. Janji dia punya objektif sampai daripada sini nak gerak ke sana je. Kalau kita tak boleh nak beli motor Ducati, kita belilah AX5. Janji sampai. Itu je. So apa yang kita buat is kita reduce cost lah by tapping apa je resources kita ada. Maknanya ambulance kalau dia boleh sponsor half ke, and then referee pun masa tu payment dia taklah besar mana, and then apa lagi, kos-kos padang tu sometimes ada venue yang sanggup nak absorb kan. Macam contoh dulu ada sekali kita main dekat UKM, ingat tak? UKM. Dan UKM ada 2 padang kat situ. Lepas tu final pula buat kat mini stadium UKM. I still remember masa final, tak ingatlah Piala Agung ke Super League ke, sampai ke bumbung-bumbung tu penuh orang. Rod kat atas bumbung tu. Tengah rekod. Kat bawah. Budak kau lah kat atas tu. I still have that photo lah. Kamera. I still have that photo lah. Memang tengok atas bumbung pun ramai orang. Memang rasa syok betul lah. Janji maknanya benda tu
every year ada. Kita punya target masa tu tahu, okay, kita buat ni, next year make sure dia ada. Next year lagi make sure dia ada. Jangan dia putus. Sebab for long run kan, kita tahu nak cari sponsor ni susah. Once dah dapat sponsor ni nak tengok orang punya consistency tu. Kan, kalau dia orang ni tak konsisten, kejap ada tournament, kejap tak ada tournament, dia pun nak bagi pun tak payahlah. So kan? masa tu sponsor macam mana kalau nak cerita daripada segi sponsor pula masa tu? Apa yang proses ataupun macam mana dapat sponsor tu? Okay, satu sponsor yang selalu tolong MRU ni is Impressive. Betul. Impressive Comms apa? Yes. Impressive ni Tan Sri Halim. So dia memang banyak lah. Memang banyak dia fork up daripada company tu yang bantu kita. And then start tahun 2015 atau 16 Bank Islam. Bank Islam masuk as one of our main sponsors. Sebelum Bank Islam tu ada satu brand nama Clickster. Ya, Clickster. Aku nak sebut ni. 2014. Clickster apa phone apa? Dia telco kan. Telco. Apa Clickster dekat jersey Bunga Raya tu bagi aku ikonik lah. Itu very common lah tengok masa tu. Itulah cerita dia. Sejuta. Aku ingat betul. Dia commit sejuta in 5 years Yes. Yeah. Tapi just wondering baru ni MR ada announce Hong Leong motor Yamaha Hong Leong. Yamaha Hong Leong. Tapi that sponsorship is specific to Sevens. Tapi in your days dulu macam mana the sponsorship dia akan go to central dan dia akan distribute ataupun ada je the same mode yang kita buat sekarang which is directly to the tak ada. Dulu memang semua akan masuk kepada MRU and MRU akan decide during the ESCO meeting kepada mana yang kita nak salurkan dana-dana ni. Tengok siapa yang nak perlu, siapa yang next month or next 3 months yang ada game perlu duit, okay kita bagi kat dia. Yang later on tu nanti kita akan cari kemudian. Macam tu lah. So satu lagi kalau saya boleh highlight kat sini is macam mana kita dapat support MSN masa tu. First kali is in 2015 during SEA Games Singapore. Saya ingat lagi tim kita training dekat padang CMSN tu, masa tu MSN tak support kita tau. Training kat padang MSN tu kena halau dengan budak bola. Bukan national team pun, tak tahu budak bola mana, kelab mana nak pergi padang tu. Dia halau budak-budak kita. Budak-budak kita national team nak training. Tapi since memang tak ada apa-apa arrangement dengan MSN kan, so kita orang kena keluar semua. So start daripada SEA Games 2015 tu baru MSN okay nampak. Yang menang silver. Yes, menang silver. Itu dia nampak ada apa potential ni rugby. So baru dia buat untuk program. Dan alhamdulillah 2017 tu memang full program dia bagi. Memang fully support. Saya dapat merasa semua benda tu lah. Maksudnya all those hard work daripada team and then whether management ataupun players sebelum tu. So saya masuk team 2016 kan. So dapatlah merasa all those kemudahan ASN daripada segi apa semua gym, makan dan penempatan. So thank you. Tapi serius memang first time saya dapat benda tu kan, top notch lah bagi saya. Macam uish, this is it. Orang dulu tak dapat. Melainkan yang geng Commonwealth dulu 98. Dia orang lain. Dia orang special breed. Kalau tak balik duduk Cobra kan. Balik duduk apa Sungai Besi. Aku sempat that transition. Then following year tu dapat kasar ASN. Selesa. Pernah kita orang national team dapat baju pun masa tu stadium nak game 2 lines orang tu je. Masa tu memang zaman susah lah. Tapi one thing yang nak mention kat sini, mungkin lah satunya bila kita main masa zaman susah ni, kita ada that sense of belonging tau. Kita tak mewah, tapi orang ni berkorban, orang ni sanggup berkorban buat ni, buat tu, buat ni. Orang ni sanggup berkorban cari engkau punya kasut ke apa ke. Semua orang play their own part kan. Semata-mata nak tengok kau dapat main kat sana pun cukup. Masa yang pergi Qatar tu struggle tu. Nak cari mana fun nak pergi, nak terbang dengan berapa orang, 30-40 orang pergi Qatar. Dato' Amir kejap call. Raimi ni apa ni? Ni. So
bila player nampak benda-benda ni datang daripada effort orang yang melalui saat-saat yang susah, rasa dia orang ada appreciate benda tu, dan dia orang akan ada rasa sense of belonging tu, rasa kat Malaysia tu lagi kuat lah. On that point, aku tertarik sebab tajuk kita malam ni pun more on merit pada pemilihan pemain, jurulatih dengan perusahaan kan. So bila abang cakap, bila nampak susah tu, player lagi semangat kan, nampak orang struggle nak tolong dia orang ni kan. So benda tu adakah dia jadi macam macam unwritten punya selection criteria untuk players? Macam kadang-kadang setengah player ni dia demand bukannya kata dia demand sangat pun. Dia demand the basics, tapi dia without understanding the whole situation of the national team lah. So how do you weigh in on that? Macam mana rasa, should that be a criteria for the selectors? Kalau yang dia demand ni, kita tak pilih lah. Macam tu kan, in short lah. So what do you think about that, bang? Okay, berbalik pada cerita tim yang Qatar tadi. Actually that team was not the first string. Oh, bukan first string. Team tu memang under strength. Sebab ramai yang tak nak main. Tak tahulah apa faktor-faktor, adalah sebab-sebab dia. Tahun tu ramai yang tak nak main. So coach masa tu Lin Yufah, dia pun fikir macam mana buat ni. So dia pick up the second one lah, the second layer. Tapi macam mana dia motivate budak-budak tu yang bagus. Dia kata okay, you have to prove yourself. Yang ni tak nak main, tak apa, forget it. So kita bagi opportunity kat you. Now you have to shine. Now you have to play all out. Dan nampak benda tu, apa yang dia buat tu, tak tahulah apa ramuan yang dia pakai tu masa training tu. Nampak dia orang ni letak full effort, dan kita beat Qatar untuk jadi champion masa tu. So saya rasa benda ni, pemilihan pemain ni is all about attitude lah. Talent mungkin okay, tapi kalau attitude tu, sorry lah, memang susah. Betul. Lepas tu kita champ Division 2, betul tak? Yep. Kat Qatar. Kau macam nak tambah je. Tak. Aku suka point Karisma. Nak keluar cerita luncai tadi ke? Dah luncai. Cai, kau dapat best player sebab ni tau, Cai. Jangan cakap banyak. Aku dah tahu cerita dia sekarang. So, tak adalah macam, aku just dah add on to another point lah. Macam yang tadi kau bawa tadi, dia tak buka cerita sebenarnya. Dia tak buka cerita. Of course ada player demand masa tu, tapi masa tu how they manage player yang demand ni. And of course yang minus yang Qatar punya case lah. Qatar punya case masa tu ramai player yang demand whatever ni, lepas tu tak edit main, okay, sure they moved on. Tapi before that ada certain players yang demand, but they managed it. Yang tim Qatar ni 2015 2015 betul. Sebelum 2015. Tu ada tim Commonwealth Glasgow 2014 kan? 2014 siap. Okay. So masa tu kita masih pakai player 7 main 15. Masa tu campur lagi. Masih campur. Okay, so ada tak berlaku macam friction kat situ? Maksudnya of course team 7 ada dapat tak tahulah special treatment ke apa ke. Adakah itu yang menjadi macam 15 tak ada, so tak nak main ke? Ada ke benda-benda macam tu yang dibangkit? Tak ada lah. Benda tu ada. Saja try. Aku rasa interesting point you brought this up. Masa yang kita separate 7 and 15, so adalah masa Kobau GM, betul kan? So aku masa tu aku 50-50. Aku ada setuju, Pak Remy ada kata setuju, Pak Remy ada kata tak setuju. Just because aku rasa kita punya pool of players tak ramai. But then again sepatutnya okay lah, kalau kata tak ramai tu, dan kita patut ramaikan lah. It's everyone's responsibility lah then untuk meramaikan pool tu. So having said that, kita boleh kata rugby nation is still at its infancy lah. Kita masih rugby nation yang masih belum mature. Aku sekarang ni lah at this particular moment where I think we need all the expertise, all the skills that we can have.
to get the best players to play in whatever particular team that is representing. So let's say 7s ke, let's say 15s ke. Contoh macam Putih, kan? Dia boleh main 15s, dia boleh main 7s. Bagi aku at this particular moment in time of dire need, aku rasa kita patut gunakan dia at both codes. But I would like to hear kau punya thoughts on it lah. Yeah. Dia kalau timing tu kena, I rasa okay. Sebab macam dulu-dulu pun kita ada yang main 15, dia main 7 macam Brother ramai Ujang dulu 7 semua dia dia balon, belasah. 15 dia balon. Semua dia je kan. So kalau dia tak clash okay. Cumanya bila player-player 7 ni terikat dengan program-program MSN ni. So bila dia terikat dengan program MSN ni dia kena lalu through a very strict punya jadual. Kan? So dia tak boleh nak escape benda tu. Dia dah consider full time lah. Bila jadi macam tu, that's why kita kata okay, kita asingkanlah 7 player lain, 50 lain. Lagi satu konflik is pencapaian 15s ni dia akan dia ada world ranking kan. Tapi 7 tak ada world ranking. Tapi 7 dimainkan di tamasya besar macam SEA Games, macam Asian Games, Commonwealth Games, which Malaysia ambil bahagian, dan juga ada sukan contoh macam SEA Games yang kita letak target for medal. Itu pun dua benda yang penting. Kenapa yang ranking Malaysia kat 15 tu penting? Sebab ranking tu kadang-kadang yang menentukan berapa banyak grant yang kita dapat daripada World Rugby. And lagi satu saya nak highlight yang kita masa zaman saya jadi GM lah, kita dapat naikkan grant daripada £35,000 setahun ke £50,000 setahun. Sebab kita naik tadi tu, yang si cerita yang ada World Training Conference semua tu. Sebab kita dia tengok kita dah okay, Malaysia going forward. So dia naikkan grant sampai £50,000 sampai sekarang. £50,000 lah. So it's all soal timing lah. So bukan kata kalau kau condition to 7 bila kau main 15 kau patah, tak ada macam tu kan. Okay, I think okay lah. Having said that, probably is because of the commitment lah juga kan. Faham. Yeah, of course. That's one thing yang aku ada bukanlah kata teki-teki dulu kan. Something yang aku persoal, but it's something that aku bukanlah menyuarakan dengan keras orang kata. Aku persoal benda tu macam sure. Because at that time aku punya mindset, okay, they have their own system. You know what, tak payah kacau sebab the current system works. So itu aku punya mindset lah macam tu. Lagi satu sebab recently pun kita ada sport science kan. Sport science ni sebenarnya benda baru juga lah. Baru tak baru lah. Orang dulu dah negara lain dah pakai lama. Tapi baru masuk ke Malaysia ni I think around awal 2000 something lah, 2014. Yang tadi abang cakap tu yang ada esensi tu. Esensi dia tu strength and conditioning, tapi masa tu sport science course dekat MSN tak ada lagi. Course tu. Course okay. sport science tu tak ada. Level tak ada. Kau tak dulu kau bayangkan langgar sandbag guni pasir. So bila sport science dah masuk, so kita nak tengok picking player tu bila. Dia orang esensi punya coach pun dia study benda tu lah. Tak nak lah masa dia main 15 nanti dia tengah kat bawah. We from Rugby Podcast nak mengucapkan terima kasih kepada Sabuhi sebab sponsor kita orang baju untuk episod ni. So for you guys out there yang berminat untuk dapatkan baju Sabuhi ni, special untuk semua penonton Rugby Syndicate, kita akan bagi promo code Rugby Syndicate dekat Sabuhi punya website. So nanti kita akan share website dia, so you guys boleh key in kan promo code ni untuk dapatkan promo price. So baju yang sangat selesa, oversize, and boleh dapatkan dekat sabuhi.my. Tapi macam apa abang kau baru cakap tadi tu, untuk team university tu dia punya layer tu kau tengok dia go through every layer so tu. dia macam basically it's like an industry, macam a company yang kau masuk entry level. And lepas tu kau upskill diri kau. You need to prove yourself lah. Cerita you need to prove yourself lah. Daripada bawah kena happen dekat every level. Yeah. But then again dia mesti ada macam industri,
Okay, company tu bagi aku adalah our badan induk lah. So badan induk tu mesti sediakan all those department untuk orang tu upskill diri dia, betul lah Pathway tu kena ada. kan. Pathway tu kena ada. Pathway itulah, selalu orang tengok pathway ni dia fokus kat players je. Pathway ni for every personnel dalam rugby ecosystem tu kena ada pathway dia. Dia kalau kita boleh relate lah kan, kalau in terms of world punya stage, Sir Graham Henry, let's say former All Blacks coach, dia dulu coach sekolah, headmaster sekolah. Daripada headmaster sekolah tu baru dia coach Auckland. Daripada Auckland Blues baru dia go to All Blacks. So bila kita nampak lah, tak adalah dia daripada tiba-tiba Graham Henry jadi All Blacks, tak ada lah. He went through that system lah, that Process of process. proving himself lah, Yes. kan, getting that experience and what not. So aku rasa ya betul lah, memang kena ada lah kan, kena ada. Kalau tidak, macam mana dia boleh tahu, macam mana dia boleh ada pengalaman nak tahu player ni bagus ke tidak, player tu okey ke tidak kan. So But then it works both ways lah kan. Dia mesti ada, yalah, in order untuk a coach to become macam tu, dia mesti ada platform yang menyediakan benda tu juga kan. It works both ways lah, baru boleh. Kenapa kita tengok ref final Hong Kong 7 muda-muda, umur 25, 24. Macam mana asal Malaysia tak ada? Kan? Kalau kita tengok macam tu lah. Actually kat tempat dia orang tu, dia orang dah buat assessment awal-awal. Kalau satu individu tu dia rasa tak boleh excel further as a player, dia akan bagi option. Dia kecil kata terang, okay, kalau you nak jadi teruskan your career as player ni mungkin susah sikit, you akan sampai this stage saja. You maybe takkan main national. We offer you an options where you want to go. Jadi coach or jadi match officials. Kalau match officials, ni pathway dia. Dia akan provide you with this platform. Okay. Sama juga, dia akan jadi ref yang level-level tadi juga. Yeah. Sampai, that's why kita tengok yang South Africa punya ref Hong Kong 7 final umur 24, 25. Dulu sampai saya terfikir, kalau kita tak boleh main Hong Kong 7 final, kenapa kita tak boleh produce satu ref daripada Malaysia yang blow that Hong Kong final, Hong Kong 7 final. Itulah. Habis sekarang lagi. itu lagi 4 jam boleh sembang. Pada tengah-tengah cakap ni, tu fikir kan, macam coaching kita ada certification. What do you think? Certification should be dia macam ni. Okay, macam tahun ni MR ada letak ruling lah. Coach Piala Agung mesti level 2 kan? Tapi level 2 ni juga dia kena kau practical lah. Dia tak boleh lah kau ambil level 2 10 years ago, kau tak bawa team, tapi kau ada level 2 tu kau boleh ni kan. Would it be better kalau kita buat macam level 2 ni kena ada renewal lah. Kalau kau setahun tak buat team, then kan what dia ada expiry. As long as kau bawa team actively, then that level 2 should remain dengan you lah. Kalau tak bawa team, Betul? then mungkin boleh add in. So, actually kalau yang course level 1, level 2 ni semua, every 2 years you kena pergi refresher. 2 tahun. Lepas 2 tahun, sebab 2 tahun tu mungkin orang yang tak bawa team tu dia tak ingat dah apa benda. So pergi refresher course, so dengar balik, and then at some point kenalah cari team untuk bawa, untuk practice apa yang dia dah belajar kan. So ilmu untuk dipelajari mudah, platform ada, opportunity ada, tapi how you want to practice that ilmu, itu persoalannya. Ada tak tempat-tempat untuk korang curahkan ilmu ni? Ada tak sekolah yang kau nak train ke, kelab kau nak train ke? So itu it's a must lah. So it's a must. Tak boleh yang memang tak ada team apa semua ni tiba-tiba bawa high performance, tak boleh. Itu patutnya menjadi mandatory punya kriteria. Okay, you dengar daripada XGM kita sendiri. Having said that, ni aku just nak play devil's advocate sikit lah. Macam dekat certain country, aku tak nak sebut which country, high level punya country yang main rugby juga. Ada setengah tu. Okay, aku tak nak cakap aku bias lah. Tapi aku rasa kau tahu mana lah. Tapi diorang punya requirement untuk jadi coach of a team, tak ada kata certification. Though aku dah baca, lately ni they need to go for certain courses tu
tak specific certification courses untuk jadi coach, tapi itu bukanlah requirement. So having said that, aku macam torn, apa tu, macam 50-50 benda ni. But having said that, aku rasa at least sekarang ni lah after aku mengkaji dan mengamati lah juga kan, kalau kita lihat, kalau coaches kita wajibkan level 1 or level 2 as coaching certificate, at least kita ada something to measure untuk daripada segi standard, daripada kalau kita coach tu, kalau kita biar je dia coach without any certification, there's nothing to measure. So sekarang baru aku boleh faham lah. Walaupun yes, that country memanglah dia power whatever, dia macam ada degree nak masuk kerja lah. Betul, something measurable lah. Something measurable yang apa tu kau ada certain standard yang telah diajarkan kepada kau untuk kau turunkan kepada anak-anak buah. So yes, aku ada macam apa pasal MR macam ni pula kan. Asal MR kena wajib apa benda ni apa, this country tak ada pun. So tapi aku sebab that country the rugby field is everywhere. Betul lah. Boleh kau tahu je. Kita dah cukup kenal. Totally agree with you, but bear in mind that ada dua jenis courses semua. Satunya kau bayar mahal dan kau confirm dapat sijil. Kau attend je. And one more is competency based assessment. So kau ada assessment yang mengesahkan yang kau competent to be a coach. Kau dapat sijil lo. That's why yang tu macam lesen lah. Betul. So macam dapat diploma lah macam tu. So ada course yang kau bayar mahal 5,000, confirm kau dapat sijil kan. Dia duduk situ dengar cukup 2 hari dah siap. Course apa tu lah, boleh tahu? Ramai kena kecam. So what I'm saying is that's why World Rugby tu recognize everywhere, sebab it's a competency based assessment punya course. Kalau kau tak competent, kau tak competent. Kan? Ada educator, ada trainer yang akan tengok, okay, dia ni tik. Okay, baru layak, ada lesen, dah jalan. Betul. Aku totally agree lah. So kalau macam apa pendapat abang kalau macam kalau macam kita kan nak dapatkan ilmu daripada luar, daripada negara yang dia cakap tu kan, macam it's quite negara apa tu orang ni, macam costly lah benda tu, pakai kos yang banyak, and then kalau pergi sekali pun bukannya dapat penuh ilmu tu, and berapa orang je yang pergi tu je yang dapat ilmu tu kan. So pada pendapat abang, kalau kita ambil coach luar yang berpengalaman, yang very not really high profile pun, tapi mungkin daripada negara yang dia cakap tu ke kan, it's very good, I mean dia punya philosophy of rugby kan, datang as coach kepada coach kita ni. So macam mana, apa pendapat abang? Dia macam kita makan lah. Nasi tu apa, sayur-sayur tu apa, buah tu apa. Yang mana dia punya main course, yang mana yang supplementary je. So I'm saying is World Rugby punya course is a must. Kalau letak priority tu, ambil yang tu dulu. It's priority. Just bagi kau dapat basic untuk level 1, then ada coaching diary masa level 2, ada juga video analysis untuk level 3, supaya bila masuk yang supplementary punya course ni, yang orang lain datang ni, dia akan top up kau punya knowledge tu. So itu lagi berguna daripada you don't have that basics, tapi tiba-tiba datang satu high performance punya coach dengan dia punya jargon yang kau tak pernah dengar, tak ada guideline yang nak 1331 tak tahu benda. So macam kau tak ada tinggal apa ni. Tapi itulah, macam itulah. Tapi actually masa pergi Auckland tu kan, duduk dengan Rifles, duduk kat Rifles College tu, kita orang dapat train dengan apa nama, North Harbour punya coach kan. So bila dia datang, itu North Harbour, dia bukannya main North Harbour punya team, dia under 23 punya team kan. So dia datang dengan kita orang, dia bawa apa benda review daripada game hari tu. So dia tanya soalan simple je, what is your team's philosophy? Semua macam
apa siapa Kita main ke mana lah. kita macam kita tahu apa yang kita main, tapi kita tak boleh jawab soalan dia tu. So macam they have like a certain understanding yang macam okay, untuk team ni kita kena ada okay, this is our attacking philosophy, this is our defensive philosophy. So macam itu menggambarkan identity team tu. So coach tu itu pembawakan dia kepada team tu kan. Macam coach lain pula dia punya attacking philosophy, defensive philosophy. So tu yang mungkin asas dia adalah courses World Rugby ni, dan all this philosophy apa semua datang after that lah kan. Having said that, yang bercakap pasal filosofi tu kan, just adding on lah to your point, because diorang they are rugby nation, negara tu. Negara tu. Boleh tak kita namakan dia negara New Zealand lah. Because diorang punya rugby culture is very strong, so they have that every team, contoh kita ambil Super Rugby kan, every team dia ada dia punya ethos, dia ada dia punya filosofi. So contoh macam Blues, family comes first. Family is always first. Itu dia punya ethos, dia punya pembawakan pegangan lah. Macam Crusaders, we are here to work. We are here to work. Dan diorang adalah dia punya ethos with the other teams. So having said that tu, aku suka tengok apa yang Brad especially Brad Mika, masa he was coach national team, apa yang dia bawa dengan Sabah and also Borneo Eagles. Dia bawa that culture of New Zealand culture and they implement kat Malaysia, of course. Tapi cara dia implement tu bukanlah dia bawa 100% copy paste macam tu. Tak ada, dia copy, lepas tu dia tengok kesesuaian. Betul. Dia punya implementation is local implementation. Dia tengok okay, ni sesuai ni, dia implement macam tu. And then dekat mana-mana yang dia pergi tu, semua tu jadi. Of course tak adalah translate to every team yang dia bawa tu menang Piala Agong ke. Of course dia ada dia punya moments yang dia kalah whatever, but the teams yang dia bawa semua tu, kalau kau tengok, kalau kau seimbang dengan dia orang semua macam wish, they is something that they an experience that they cannot forget lah ever. Okay. Tu yang and having said that, aku rasa it's about time lah kita kena, aku bukan nak kata kita kena adapt that culture kat Malaysia, and we have our own things or our own way of doing things, but probably that we need to have an adaptation of such culture lah. Bukan kata, bukan suruh ambil New Zealand culture. Kita ada kita punya Malaysian culture sendiri lah kan. Tapi that adaptation of culture untuk implement dekat rugby kat Malaysia ni. So soalan next untuk Abang Kubau. Tanya soalan ni macam serius. Tak. Okay. So kontroversi kan ni. Kontroversi kita bagi kat It goes back to your person yang kau sebut tadi kan. So masa Brad Mika ada dalam tim Bunga Raya, abang masih in charge lagi? Rasa tak kot. Hujung-hujung. Masa tak hujung-hujung. Dia in charge 2019. Aku resign 2018. Itu dia fully coach. Tapi dia dah jadi dia 2007. Dia macam consultant tu. 2018. Masa main dekat 17 dia dah jadi start. Betul 2017. Masa kat Ipoh. Dia ikut ni betul. So macam mana, apa abang rasa dia punya effect of dia berada dalam tu? Sebab masa tu Vela still ada dalam Mario. Dan masa tu Brad dengan Sabah. That's why ada apa nama? Macam collaboration tu lah. Brad datang sini assist Lin Yufa on that lah. So apa pula macam penerimaan coach-coach dalam Bunga Raya masa tu? Sajalah tanya. Dia okey, tak ada masalah. Dia okey. The more the merrier. Lagi banyak orang, lagi banyak buah fikiran dan idea-idea yang dia orang boleh put on the table lah untuk kita execute. Dan juga masa tu kalau diikutkan Jude kan memang work closely dengan Brad kan kat Sabah. And I'm not sure about Lee dengan Coach Am, but aku rasa from that connection alone kita boleh tahu, and of course dengan budak-budak Sabah alone, and budak-budak Fiji memang instantly connect dengan Brad kan, and of course budak-budak player kan. Tapi nak tanya korang lah, korang tahu tak yang current coach yang negara yang kau cakap tadi tu, dia pernah datang sini bagi coaching clinic KL.
Pernah? Tahu tak? Tak pernah tahu. Current coach. Yes. Oh. Scott kan? Macam cukup Reza. Reza. Yeah, of course. Ha. Masa 2013 13 ke 11? dekat SMS. Dekat ni UPM ada. UPM ada, betul. Inside UPM ada. Running Academy. Inside Running. Dia datang. Ya, aku ada sijil aku dapat sijil tau. Aku masa yang datang Scott Robertson, Razor. Lepas tu James McGugan, Chiefs punya prop yang main. Ken Hames. James McGugan ni dia main masa Chiefs kalah dengan Bulls 2007. Dia main final yang kalah kena belasah dengan Bulls tu. Ken Hames masa tu no one. Betul. 2017 All Blacks. Dia dapat All Black. Prop. Dia loose set prop. Aku nampak dia masa terpilih jadi All Black. Aku cakap, ni macam kenal ni. Aku bawa dia balik daripada Padang nak hantar dia hotel. Kereta aku pancit. Cakap bilang, bro, you wait lah. No problem bro. Tunggulah kereta aku. Dia masa tu dia complain dengan aku. You know what's Malaysia's problem? What? Not enough toilet paper. But yeah, Razor masa tu 2013 lah 2013. So masa tu dia datang as dia orang datang Inside Running Rugby Academy through KL Saracens. Betul. Bawa dia orang and conduct coaching course. Dia masa tu as in sebab bila 2000 apa? 2013. I think 2013. So yang masa tu dia together dengan Nick Gill. Dia bawa Nick Gill All Black punya conditioning coach. Sorry. So academy tu dia adalah coach kepada akademi itulah, dalam akademi itulah. Tak, dia macam konsultan lah. Dia ajak tu. Bukan dia orang bukan full time dengan Inside Running. Inside Running is an academy dekat Tauranga, dekat New Zealand, dekat negara tu. Dekat Tauranga dekat New Zealand. Kau tahu sebab kau minat, kau tahu tak? All Black. Dia punya anyway, untuk kau. But yeah, Inside Running is an academy that is attached to, aku tak tahu is ataupun was attached to Bay of Plenty NPC punya team. Okay. So they conduct courses short term, long term. Antara yang long term tu Aiman Faris lah. Anak Abang Mizi. Imran Faris, anak Abang Mizi. They went through that system. Very good scrum house. But itulah aku rasa because tak ada opportunity untuk panggil balik and for them to try out the national team. Aiman ada sekali tu that 1 year he didn't get the cut, but aku rasa kalau dia datang balik the next year confirm dia akan dapat one very skillful scrum half lah. And I think that was 2019 dia datang untuk try out tu. So kalau macam kita cerita coach ada dia punya lesen. So player, sebab dulu pernah kita punya setiausaha Abang Yun, dia pernah suggest yang player card dulu. Kan betul tak? Dia ada pernah suggest yang player card. So untuk player ni bermain di level-level Liga Selangor ke apa, kita kena ada card. So kalau abang rasa benda tu membantu ke ataupun benda tu macam mana? Okay, pada waktu tu. Ya, pada waktu tu the idea was untuk mengelakkan pelacuran. Bukan untuk mengelakkan pelacuran tau. Untuk mengelakkan tim-tim baru ni demolish by stronger team. Lepas tu sampaikan padamkan terus niat dia orang nak main rugby lah. So kita tak nak skor tu sampai 70 80 kan. That's why kita plan nak bagi grade dekat tournament. Okay, tournament ni grade C, tournament ni grade B, tournament ni grade A. Contoh macam grade A ni macam Royal 7 dulu, Jonah Jones dulu kan. Macam Kedah Royal 7 juga. Okay, yang mana international ni Cobra 10 semua grade So A. tu player yang ada grade A lesen je boleh main macam tu. So national player semua boleh main. So semua orang boleh main, siapa-siapa boleh main. Dekat grade B pula mungkin yang state player je punya. National player tak boleh main, state player okay. Yang grade C pula memang all boy ke. So kita tak nak weekend warrior. Weekend warrior ke. So main sama-sama same standards. Betul lah kira. Bola skor dia nanti 17-15. Fight sikit lah kan. Dia nak cerita dengan sponsor dia orang pun sedap lah sikit. Ni kedai Dobi bagi sponsor, lepas tu begitu kalah lah bos 80-0. So macam mana execution benda tu?
execution on that. Execution benda tu satu perangai Yon yang memang dari dulu dia akan ada everywhere kat tournament dalam Malaysia ni. So dia sendiri akan tengok. Dia yang cut player tu. Even me, Aku pernah kena. even myself during my time main Malaysia tak boleh nak main all boy. Dah siap pakai baju semua pergi padang tu nak main untuk ACJ all boy. Dia kata Yon kata main Malaysia. Tak boleh main. Buka balik. Tapi the idea is there lah kan. Sekarang ni tengoklah, even Pelagong pun kita ada cricket score kan. Jadi dia menyebabkan benda tu jadi less interesting. Orang dah tahu dah on paper, tak tengok ni dah boleh somewhat we can predict the score lah. Kan. Ya, So betul. maybe dengan introduction of this card system ni adalah some control measures yang we can impose lah kan to avoid this. Pelagong aku rasa is because of economical power. Tapi Economic power. economic pun dia bukan every year. Adalah team yang consistently kaya every year. Ada team tu 1 tahun dia kaya, 1 tahun dia no, I mean, Macam betul kenal. I remember masa kita buat 2 division last time. Yang menang division 1 tiba-tiba tak nak main division 1, main division 2. Tak ada absolute control. Ke bawah pula dia. Ni apa ni? Ni Pelagong kan. Oh yes. Bisik Betul. That's why Asia Rugby dia buat division yang untuk ARC ni semua. Dulu Arfu nama dia. Semua main sekali je. So aku pernah dapat pengalaman tu lah, main dengan player-player Jepun, Korea ni. Masuk lift ni tengok player Korea. Allah besarnya, macam mana nak lawan dia ni kan. So memang masa tu cricket score bro. Nak balik Malaysia pun dengan media hentam lagi tulis pemain kebangsaan kita jalan-jalan lah, apalah, makan angin di Sri Lanka lah. Letih. So that's why Asia Rugby, dia kata ni the gap is too big. Kita bagikan dia division. So ni 4 main ni je. Ni 4 second one. Ni 4 division 2. Macam tu lah. So abang rasa kalau kita buat in a way IC untuk player sekarang ni yang menunjukkan dia punya level of fitness, menunjukkan grade dia untuk dia dapat grade A tu macam mana, adakah benda tu akan membuatkan national team tu punya standard become better ke macam mana? Sepatutnya lah bro, sebab ni dia benda tu kadang-kadang kita punya wish list is that. Tapi macam mana kita punya implementation to make it happen, that's the biggest question lah. Siapa yang nak monitor benda ni? Kan? Kita ada good resources ke untuk monitor dan untuk execute benda ni? Kalau dia orang tak buat benda ni, siapa yang nak take action? So I don't know. Kenalah tanyalah peminat-peminat, kalau dia orang ada idea kan, boleh tulis kat bawah tu panjang-panjang macam mana nak bagi idea. Aku having said that add on lah, ni idea aku, and I've thought about this a long time lah. Kita should start the Malaysia Rugby Players Association whereby player yang nak main register itu dapat kad. Daripada situ first step the first step. Again, siapa nak lead ni? Itu. Tak, tu idea aku tapi kau lah. Tu nak itulah nak kita nak aje lah kan. Tengoklah insya-Allah dengan bantuan Mazuri mungkin Bank Muamalat boleh sponsor lah. Ada nak apply loan Wish, jangan loan tu slow sikit. Tak, tapi for me macam kau cakap tadi kan, yang macam to prevent cricket score tu, it's not just money, it's the ability of the player tu pun. So contohnya kalau macam kita boleh letakkan quota pula dalam team tu, kena ada berapa, walaupun lokal sama lokal ada quota player A and quota player B. So dia tak akan jadi half of the team player A type quality of player A. So dia akan bagi in a way fair fight lah juga, bagi pendapat aku lah kan. And then level of fitness player tu boleh dapat, yelah bagi aku dia akan in a way result dia daripada apa yang kita buat ni, dia akan memantapkan liga tu, dia buat liga tu piala ataupun liga tu lagi menarik. So dan dia boleh dipasarkan lah jadi macam takraw league ataupun netball league kan. Itu rugby league Rugby league sebab tapi kalau nak macam tu aku rasa we should start with sevens. 50s ni dia a bit panjang draggy. Kalau kita buat macam Carnival tu dia there's a cerita dia pakai topi TD cerita dia sebelum COVID sebelum COVID ke lepas COVID ni, masa tu aku dengan Astro lagi, kita pernah ada perbincangan ni whereby kita nak buat tournament
masa tu diorang nak buat sevens, tapi aku cakap why not kita buat tens, an identity of our own, whereby kita buat macam a series, macam STL, macam Sepak Takraw League. So kita ada leg lah, northern leg, central leg, southern leg, probably Eastern Conference, Eastern Conference. Then kita buat 2-day tournament. Lepas tu kita buat lah apa tu, ya macam 2-day punya tournament, sevens. Lepas tu kita buat dalam format negeri. Tens negeri. So kita punya grouping tu, kita ada apa point system and what not. Macam NBA juga macam bukan NBA, macam STL, lebih kurang macam STL. Macam STL betul lah dia juara, but it didn't materialize. So benda tu kau sebab aku pun dah berhenti Astro, so tak ada. Cerita dia. Aduh, hai. So tapi again, kalau Bang Buah Malat nak lead, aku tak ada masalah. Kita bukan saja cakap ni. Kita cakap itulah ada. Dia cakap sini tembak sana. Kalau ada idea tu boleh contact aku, ada debuh aku kan. Tak ada logo bank dah baju ni. Kita pun dah nak kata dah sampai ujung-ujung ni So Dah senja lah. So kita nak tanyalah, orang kata kita punya not so called daring question lah, tapi kita nak tanyalah apa pandangan abang tentang hala tuju rugby Malaysia sekarang lah. Okay, kalau mengenai hala tuju ni, sepatutnya ni tanya saya ke? Saya punya hala tuju ke dia orang punya hala tuju? Abang kau punya your view. Abang punya hala tuju. Kau punya pendapat lah tentang current situation of rugby in Malaysia. Rugby in Malaysia atau Malaysia rugby? Dua-dua. Hala tuju kau mau. Dia related tu. Rugby Malaysia and Malaysia rugby. Kalau nak cerita ni panjang ni sebenarnya. Hala tuju That's why back to drawing board again. Apa yang kita nak jadi in the next 3 years, kat mana kita nak pergi in the next 5 years, what's in the next 10 years. So ini kalau tanya saya punya pendapat macam saya bawa muamalat contoh lah kenapa kita buat team tu, mana kita nak pergi, apa kita jadi lepas 3 tahun 5 tahun. Okay, kita start project ni 2021. So now 2025. After 4 years kita dah ada satu league yang konsisten, which is the corporate league lah. So sekarang ni dah ada 8 team. So what's next? Hala tuju kita is nak perbanyakkan lagi syarikat-syarikat yang ambil budak rugby as staff. So maknanya in terms of sponsorship kita dah cover. Sebab ada satu company yang take care of these players. In terms of future of the player pun dah cover. Orang bekerja tetap kat situ, ada income apa semua, anak bini semua terjamin dan sebagainya. And Malaysia akan jadi lebih meriah lah rugby dia. Kalau GLC ni ramai-ramai masuk kan. Itu yang kita punya inspirasi lah, apa yang kita nak jadi dalam masa lagi 10 tahun macam tu. So kalau MR pula, Malaysia Rugby, kat mana kita nak tengok lagi lepas 10 tahun? Adakah kita nak tengok kita top 3 in Asia, especially in sevens? Contohlah sevens, adakah kita boleh beat China and Sri Lanka? Sebab kita tahu yang top 2 Japan ada, atau ada Hong Kong. Dua ni memang susah nak beat. Korea kita dah beat. Tapi sekarang ni kita tengok China dengan Sri Lanka. Itu pun tough opponent. So adakah kita boleh jadi top 3 in Malaysia, in Asia in the next 5 years ni? In 15 pula, apa kita nak jadi? Adakah kita nak jadi team yang regularly main dekat Premier Division? So lepas tu berapa banyak player yang kita jual dekat luar pula? Contohnya main dekat Hong Kong ke. Actually kita boleh tahu hantar player kita kat luar. Sebab sekarang ni kita asyik tengok nak hantar kat Jerman, nak hantar kat South Africa. Tapi actually kita tak explore pun Hong Kong.
Kan? Betul tak? Ada tak sesiapa explore? Dah, kita dah explore dah Hong Kong. Ada? Dah pernah explore. So apa dia cakap dia tak nak ke apa? Dia selalu apa, dia nak Europe passport kan. Mostly Dia ada pasport Euro passport, Australian passport, New Zealand passport, or Fiji passport. I see, tak laku lagi lah. Belum lagi. Okay, bukan So dah kita. macam mana kita nak buat benda tu jadi? That's the whole question lah. So itulah first kita macam contoh Asia Rugby punya rules mana country yang tak ada domestic league dia takkan bagi masuk ARC. Tak boleh main ARC. So dia kena ada dia punya domestic league. That's why kita buat kita punya Piala Agung. Dah ada benda tu impose. Memang benda tu dah ada. Kita just follow je. Okay. Kita kena follow apa Asia Rugby buat. Tapi top down tak ada. So dia punya rules is country yang nak main ARC dia kena ada dia punya own domestic league, minimum 8 teams, 6 ke 8 teams macam tu lah. Dia ada minimum, dia tak boleh ada 2 team 3 team terus main, tak ada. So ada minimum team dia 8, tak salah lah 8 team. So why not kita follow that footsteps? Kita wajibkan, okay, kau nak main Piala Agung tahun depan, kau buat league at least 8 team. So barulah dia akan ada pemain tu bertambah dekat state tu. Kan? Lagi satu barulah ada banyak platform yang kita provide untuk player ni, pathway ni. Dulu kita pernah buat study kat mana gap yang kita kehilangan ramai player. Bila kita tengok budak-budak daripada sekolah asrama ni dulu meletup-letup player ni. Ini kita tengok dia main Sulaiman Daud, kita tengok uish ini boleh perform satu hari nanti, tapi lepas tu masuk universiti lah. So dia gap dia dekat lepas universiti tu, lepas tertiary education, tak tahu ke mana dia orang ni. So sama ada dia dah hilang minat tu, apa kita tak tahu. Allah kita kena study lah. And then dah sekolah-sekolah sukan pula. Apa masalah dia orang ni? Retire awal, burn out kan. Dulu pulun daripada form 4 tiap minggu main rugby, gedebak patah, rehab, elok, main balik, buka macam itulah cycle dia. Umur 23, 24 habis. Sepatutnya umur-umur tu yang tengah peak main national. Yep. Something yang kita kena study lah. So macam mana kita nak make sure yang budak-budak sistem I sekarang ni dia punya peak is masa umur 22 sampai 28 tu. Masa tu kita memang all out pakai dia orang. Dia orang ni dalam dia punya top form, tapi kita tak abuse them masa umur bawah ni, which is masa tu lah dia injured, masa tu lah dia dah ni. So again lah, the problem now I see dalam kita punya ni kan ekosistem sistem lah. Is conflict of interest. Lagi satu conflict of interest macam ni lah. Contohnya kalau aku presiden, kalau aku presiden satu tempat, lepas tu aku juga dilantik sebagai presiden MRU. So aku ada satu source je aku nak petik untuk jadi sponsor. Mana aku bagi dulu? Adakah aku akan bagi state aku nak bagi MRU? So conflict of interest macam tu yang selalunya membuatkan benda ni jadi susah tau. So macam mana kita nak buat yang ahli lembaga dalam union tu dia tak involve pun dalam state union. So dia independent kan. So dia tak ada conflict of interest. Itu dia kena resign daripada the state. Correct. Okay. Something like that lah. Tapi cuma dia tak ada dua benda yang dia nak kena cover dalam satu masa lah. Dia ada satu ekor lembu je, tapi dia ada dua kenduri. Mana satu dia nak buat? What an analogy. Aku suka analogy. Kan? Macam tu lah. So I think kena buat lah. Kalau tidak sampai bila macam tu lah. Lepas tu another question, siapa yang sanggup nak pegang ni? Kita ada beramai orang yang passionate terhadap rugby, especially yang betul-betul rasa aku nak contribute dalam naik ke rugby kat Malaysia ni. Tapi mungkin tak ada platform ke, atau dia mungkin tak ada opportunity ke, I don't know. Kita ramai orang tu, tapi bila kita minta kita nak buat sesuatu ni, kau lu kan, kau jalan lu, aku follow belakang. Itulah. Ada satu ni pula yang kita perasan lah over the years ni. Rugby ni suka appoint somebody yang with some wealth lah, ada kekayaan sikit,
instead of kita pakai dia punya connection, or kita learn how to get sponsorship, kita perah orang tu sampai kering. Orang tu setahun 2 tahun, ciao. I mean we don't learn from the correct way to get money lah kan. Instead of kita perah dia. Tadi aku terfikir bila kau bawa duk cakap pasal corporate league tu, yang pasal team corporate tu, dia dah cakap since 2015 tu. 2015 betul. kat Facebook. Yes, Aku ingat yes. dia cakap kat Facebook. Dia kata Malaysia kita patut buat macam ni. Dia basically macam Japan lah. Petronas tercapai share, akhirnya. kan? Tercapai. Something like that lah. Tapi happen lah kan? Yeah. 2015 10 tahun tu. Betul. So I think there was a good insight lah. Perbincangan yang sangat baik. Thank you very much Bao for coming. Thank you for inviting me. Aku rasa that was a breath of fresh air. Kita dapat your insight. Banyak benda yang orang lain tak tahu, kita tahu. Eksklusif kat sini. Eksklusif di Rugby Syndicate Podcast. What are your thoughts korang as lagi muda daripada aku at least. Dengar insights from Kobau hari ni. We've heard a lot of back stories and whatnot kan. Cuma kita tahulah during the older days punya MR era ni, we can see tangible things lah, macam tournament and whatnot kan. So it's best to orang kata emulate je lah, belajar balik apa yang dah dibuat dah pun. It's not something new. Why don't we learn from the past and then try to emulate lah. Yang mana tak bagus kita boleh trim down kan. So just put the ego aside, learn and then do your best lah. Yeah, that's the way. Aku bagi dalam perspektif player pula, aku berada dalam dua-dua administration, dua-dua era tu. Previous yang with all these tournaments and then all those perks lah kata kan, dengan Canterbury, dengan ISN support, and then now kan dia create a different vibe in the team itself. Betul. Maksudnya macam team tu punya vibe pun rasa lain, and then vibe bermain rugby dalam Malaysia tu pun rasa lain. Dulu the excitement tu very very high lah, excitement tu kan. Macam you know where to go, next apa kan. So now dia dah macam macam tu lah kan. So itu perspektif daripada player yang excitement dulu tu lagi best lah daripada sekarang. Bukan sebab waktu umur tak. Tapi dulu kita orang main tak ada Facebook, tak ada ni kan, tak ada orang ambil live semua. Rugi kat Serot kan. Tak ada orang ambil gambar kan. Tak sebanyak sekarang lah kan. Tak sebanyak Tak, sekarang. gambar dulu ada. First day ambil, second day bentang. Nak 3R ke 4R? Kita sempat. Sempat lah. Gambar aku. Habis ada orang beli. So yes, itu je lah aku rasa yang banyak akan contributekan kepada basically topik kita hari ni lah. Pemilihan player dan juga coach lah. It's all about synchronization of semua benda tu. Don't forget to like and subscribe, dan juga don't forget to watch the next episode of Rugby Syndicate Podcast. And this is us, saya Rod. Saya Syah. So See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Goodbye.